Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, adik-adik kakak muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, hamba bersyukur pada Allah di atas jemputan adik kakak semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tahu ke ukhuwah kita dengan Islam, dan kita semakin semangat untuk beramal di atas apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut oleh Tuan Imam tadi, iaitu malam ni kita nak kita panggil, tidak nak baca semua lah buku ni. Kalau nak baca semua ni 2 hari. Tapi kita nak baca sedikit sebanyak saja kisah-kisah yang kita panggil yassuhu, tapi sebenarnya benda tu palsu. Kalau benda tu palsu, dia tidak sandar kepada agama, dia tak kisah mana. Dia supaya cerita hanjebak gitu ya, hantuah, tak gitu kan, tak ada kaitan dengan agama. Yang jadi masalah apabila cerita tersebut disandar kepada agama. Masalahnya situ. Apabila cerita dia sandar ke agama, maknanya barang ni barang syariat. Syariat ni adik kakak daripada Allah. Syara'allah walakum minad dima wassabihi nuha. Aku telah wajib kepada kamu syariat ni sebagaimana aku royak kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, dan juga Nabi Musa, Nabi Isa. Tu bagi syariat, bagi serupa. Cuma syariat dari sudut kehidupan ni tak serupa. Zaman Nabi Musa dia lain dengan zaman Nabi Muhammad. Adapun syariat akidah tu bagi tolak. Kerana tujuan Allah Ta'ala wakil Nabi ni, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Aku kata Allah dalam sesungguhnya ba'athna, kami bangkit kepada setiap umat itu rasul, an i'budullah. Yang pertama sekali ajak orang balik pada Allah, wajtanibut taghut, serta lawan taghut. Taghut ni mana syaitan. Tolak syirik. Itu merupakan tugas Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau perkara tersebut kita sandar kepada agama, dalam keadaan agama itu sendiri tak sebut, satu kesilapan besar. Ia disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku. Dustai maknanya Nabi tak sebut, dia kata Nabi sebut. Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Nescaya falyatabawwa, dia telah pun menyediakan tempat di neraka Allah Ta'ala. Kalau bahasa dekat dia confirmkan seat dia, kursi dalam neraka. Maknanya Tuhan ni dah atas muka dunia lagi, tapi kursi ada dah. Bagaimana kita naik kapal terbang, kita tepuh tiket kapal terbang, Tuhan dia atas darat lagi, dia rumah lagi, tapi kursi ada dah lah kapal terbang tu nombor berapa.
Begitulah keadaan orang yang mereka benda yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok bab yang pertama ni, muka surat yang kedua bagi orang yang ada kitab lah, orang yang ada buku. Bab yang pertama muka surat yang kedua ni disebut bab hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Tu benda yang kita kena bincang dulu sebelum kita mari kisah-kisah ni. Dan kalau adik kakak berasa kenal lagi kuliah hamba ni, kita terus dengan kitab ni. Kalau berasa tak kenal nak buat mana, tak kita kenal. Dia supaya orang tunai lah. Tunai molek dah kelih. Habis boleh putus molek-molek. Tapi insya-Allah amba tidak akan setuh mana-mana kecuali amba akan fokus kepada kitab ni dan apa yang kita ngaji ni, dan supaya adik kakak semua boleh ilmu. Hak betul kita kata betul, hak salah kita kata salah. Sebab manusia ni tidak ada nak kepada benda yang salah. Fitrah semula jadi dah Tuhan beri. Dia nak pada benda betul. Dan betul ni, betul bukan guna otak kita, betul guna dalil. Betul satu perkara ni dia tidak guna kepala otak kita. Kalau otak kita ni ada benda yang kita tak kenal, tak kita kenal. Gapo dia benda yang kenal, hak agama suruh betul lah dengan hati kita pun kenal. Nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tak kita kenal. Nikahilah perempuan yang kamu suka 2, 3, 4. Mana? Belakang ni tak wajib. Nikah ni agak-agak. Kalau kamu tanya ramai-ramai siapa dia tak belakang ni, dia akak tangan, ceng kecil mani. Kalau ke mana? Oh, belakang. Hak umur 80 pun boleh lagi kau dia kata. Bab nikah. Benda yang betul lah dengan Tuhan suruh. Tuhan pun syariat, betul lah dengan kita belakang molek. Kena puasa tak lagu mana, puasa ni lapar. Kalau lagu mana, puasa ni orang lapar. Apa dia nak lapar, kita pun tak sedemang, pun tak lapar. Tapi moga bagi Tuhan suruh kat mana-mana pun dia kena buat. Sama ada kita kena ataupun tak kena. Baik. Hadis maudhu' ni, pengenalan mengenai hadis maudhu' dia kata. Hadis maudhu' dari segi bahasa ialah kata nama objek daripada wada'a, iaitu benda yang merendahkan sesuatu. Wada'u asya' dia panggil. Benda yang merendahkan sesuatu dari sudut bahasa. Dinamakan kedemikian kerana kedudukan hadis tu rendah. Baik, itu dari sudut bahasa. Adik kakak jangan pelik, kerana agama ni satu istilah dia mesti ada huraian dari sudut bahasa. Nombor satu kerana istilah dia bahasa Arab. Bahasa Arab. Bila istilah dia bahasa Arab, dia mesti ada daripada istilah bahasa Arabnya membawa makna gapo, asali dia. Contohnya semaya. As-salah hiya lughatan ad-du'a. Semaya dari segi bahasanya permintaan. Jadi bahasa dari segi syara'an, aqwal wa af'al, perbuatan, perkataan, muftatahatun bit takbir, dimula dengan takbir dan diakhir dengan salam. Itu segi syarak. Dia mesti ada istilah ni, sudut bahasa satu, sudut syarak satu. Baik. Menurut istilah pula, ia bermaksud pendustaan yang direka dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hukum melaporkan pula ulama bersepakat mengatakan tidak halal melaporkan, menyebutkan untuk sesiapa yang mengetahui kedudukannya dalam apa bentuk sekalipun, ini melainkan jikalau diterangkan kepalsuannya bagi memberitahu dan mengingatkan kepada manusia bahawa itu palsu. Hukum saya bahas hadis palsu ni tidak halal bagi kita, maknanya haram. Haram kita saya bahas hadis palsu. Kecuali kita tak tahu. Dan kalau kita pernah sebar dan kita tahu, kita kena betul. Tak kita kan? Kau banyak mana saya bahas di kat WhatsApp ni berasak telefon. Hari ni pasal rokok. Rokok mana ada zaman Nabi. Tak setuju dengan rokok sekali pun jangan buat hadis pasal rokok. Ada banyak-banyak perkara yang direka-reka oleh kita sedangkan benda itu tidak ada dalam agama. Kadang-kadang sebut ada tok lepas diri. Tok lepas diri.
Lalu kat kubur, sorak rambut jatuh di kubur 40 tahun tak kena siksa. Tak kata kan? Disebut oleh Tok Lebah. Nabi berasa nyesal tak boleh jumpa Imam Ghazali. Disebut oleh Tok Lebah. Mula-mula lagu ni mula-mula sepatutnya kita sebagai orang ngajar, minta maaf mau sebut, kita orang ngajar paling kurang kita kena tahu sehari bila anak murid tak tahu. Mendoha kita nak ngajar. Dia mendoha kita nak ngajar, kita kena baca dulu. Kena baca dulu. Ambo lah kalau ambo tak baca, ambo nak ngajar, ambo sebut benda lain, ambo sebut hak ambo baca dah, biar benda serupa pun. Supaya tidak berlaku kesilapan apabila dalam mengajar. Ni kita buka kita tanya anak murid, mana Tok Guru tanya anak murid mana ada Tok Guru tanya tu tujuan untuk nak tengok anak murid dia cakna ke tak, ada juga. Tak kita kan ni mana tu kata kita tak ingat nak tanda, dia kata. Kat mana? Dia dah duk cari kau kitab saja tu kat setengah jeda. Syarah dak lagi. Barulah masuk faslun. Adapun ia baru nak baca. Cari kitab tu pada rumah dah kebalik mari. Mana Tok Guru tak prihatin. Tok Guru tak prihatin. Sepatutnya dia mari tu kat dia tanda dah mana hak dia nak mengajar. Dia pun buka. Muka surat sekalian baris sekalian dua daripada atas kau tiga daripada atas kau. Apa? Sebab dia baca dah rumah dia gapo nak royak. Gapo nak royak. Seorang yang mau ngaji mula Syekh dalam usul fiqh. Dia ni soho lah dia kakak. Kitab usul fiqh dia ni orang pakat ngaji belaka lah. Mesti bukan ngaji masjid, ngaji universiti. Tapi dia ngajar usul fiqh. Satu hari masuk kelas kata tak sing ngajar hamba, apa tak baca semalam. Padahal kitab dia. Nak ya telitinya dia dalam masalah mengajar. Teliti. Nak pesan kat adik-kakak hak boleh mengajar sikit sebanyak. Jangan boruh sangat. Dalam bab royak hak Nabi jangan terlalu boruh. Sampai tidak ada pengkajian. Sekurang-kurangnya orang nak mengajar hadis, dia mesti tahu usul hadis. Ilmu yang mesti dia tahu. Ilmu usul hadis. Lagu mana hadis ni? Kedudukan dia lagu mana? Kalau ambil daripada Qurtubi, lagu mana pendapat Qurtubi? Kalau ambil daripada Ibnu Majah, gapo ulama kata? Dia mesti tahu. Ni orang yang ngajar hadis Nabi dalam keadaan tidak tahu usul hadis. Apa noh lalu? Dok mai ada hadis mai situ. Hadis gapo pun tak tahu. Ini beratnya pok kita adik kakak. Dan penjagaan kepada Quran ni mudah. Kerana Tuhan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku jaga Quran. Tapi penjagaan kepada hadis Nabi payah. Kerana apa? Kerana hadis ni Allah panggil nombor satu dia perkataan Nabi. Dan perkataan Nabi tidak akan ucap barang yang sia-sia. Semua ada makna belaka. Semua ada makna belaka. Dan Nabi ni supaya bijak bila bercakap kerana panduan dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiba-tiba kitanya mari royak bahawa ini daripada Nabi, sedangkan benda tu tidak daripada Nabi SAW, maka kita telah mendustai Nabi, maka haram hukum dia. Baik. Pemalsuan hadis itu sendiri, hadis ataupun cerita palsu disandar kepada Nabi, berlaku timbulnya golongan pemalsu hadis. Imam Muhammad bin Zaid, guru kepada Imam Ali Al-Madini, menyatakan kaum zindik memalsukan hadis sebanyak 4,000 hadis. Hal ini berdasar kepada bilangan yang beliau ketahui dan kajian yang beliau lakukan bagi membongkar kedustaan mereka. Baik. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mencipta hadis-hadis yang menggalakkan manusia supaya buat kebajikan dan hadis-hadis yang menakutkan daripada melakukan kemungkaran. Baik. Perkara ini adalah kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada zuhud dan soleh. Itu kita panggil orang sufi. Sufi yang tidak mengaji hadis. Sufi mengaji hadis tak ada masalah. Orang sufi, orang tasawuf tak mengaji hadis, dia jadi punah. Mereka adalah pelopor yang paling jahat kerana memperdaya ke orang supaya mempercayai mereka. Baik. Antara mereka adalah Al-Maisarah bin Ar-Rabit, Maisarah bin Abdul Rabbih. Ibnu Hibban melaporkan dalam kitab beliau Ad-Du'afa daripada Ibnu Mahdi katanya,
aku bertanya kepada Maisarah bin Abdurabbih, daripada mana engkau melaporkan hadis ini? Siapa yang membaca ini? Maka pahalanya begini dan begini. Dia menjawab, aku menciptanya supaya orang ramai sukakannya. Ada dah zaman dulu orang panggil pereka kepada hadis. Bapa reka hadis nak suruh orang buat amal. Tujuannya baik, bukan tujuannya jahat. Tak gitu kan? Tujuannya molek, tak ada masalah. Tujuannya hebat. Kenapa? Nak suruh orang ni beramal. Adik kakak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak undur belakang ke? Undur belakang. Kita hak gelak dah. Dengar. Sama. Bagi hak talih mari itu dia ada live malam ni. Dia nak tengok rumah dia. Mau klik belakang tengok kita sore. Dia kata klik tengok rumah lah, dia kata. Jangan klik. Hak duduk sini lah. Hak duduk rumah tu dia ada live malam ni, insya-Allah. Baik. Zaman mula ada dah orang reka hadis ni. Memang kerja dia, tujuan dia memang dia reka hadis. Memang dia reka hadis. Tujuan ke apa? Tujuan dia nak suruh orang beramal. Bukan kata tujuan saja nak buat jahat. Dah. Tujuannya bagus. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun kita nak suruh orang beramal banyak mana pun, kita reka hadis palsu tetap tak boleh. Kerana cukup dengan apa yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cukup. Allah dia kata, Nabi ni ke dia ajar kepada kita satu perkara yang bagai mudah saja. Bagai mudah. Nabi tidak ajar bagai-bagai payah pada kita. Contoh sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak kemudah. Boleh bawa kereta boleh sebut. Boleh bawa basikal boleh sebut. Duduk atas motor boleh sebut. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi kata, inni la astaghfirullah, akunya istighfar pada Allah. Satu riwayat kata 70 kali, satu riwayat kata 100 kali. Kita nak buat lebih pun tak apa. Bapa boleh buat lebih. Nabi buat 100 saja, kita tak boleh lebih pada Nabi. Lebih jadi bid'ah, tak bid'ah situ. Karena Nabi kata inni la astaghfirullah, aku. Maknanya ibadah untuk menetapkan kepada diri dia seorang, tak apa nak lebih banyak mana. Kalau bab zikir nak lebih banyak mana lagi. Tapi nak menetap pada orang lain tak boleh. Tak boleh. Dia mahu baca ni 100, hak ni 80, hak ni 3 kali, qul huwallah 6 kali, qul ya 7 kali. Mana dalil 7 6 ni, mana dalil? Kalau kita kira apa tak boleh? Tak lagu tak boleh sebab kita menetap orang. Menetap kita tak apa. Amos tak rok istighfar kat naik tarikh subuh kita rok 1000 kali. Alah 1000 kali. Malah Abu Hurairah kan dia istighfar 12,000 kali sehari. Dah dia rok lagi. Nabi nya raya aku 100 kali. Apa Nabi rok 100 kali? Nabi nak royak mudahnya umat dia nak buat amal gapo-gapo. Kita dok terbayang cari hak lain. Dok ambil orang lain pai pada hak Nabi. Kalau kita ramai royak hak Nabi ni demo ni kat mana demo ni? Tak gitu kan? Pelik nampak demo ni dia kata. Orang hak bawa hak Nabi tu jadi pelik. Hak ikut tak ikut Nabi tu jadi molek. Yalah kalau gitu kita royak Nabi. Demo kata kita ada dalil juga. Tak tu ambil dalil. Nak cek dalil demo ni sahih ke tak sahih. Molek ke tak molek. Moga kita ada kitab belaka. Gak sahih tak sahih ni bukan tok guru demo kata. No. Tepat cek dia no. Riwayat mari mana dia panggil ilmu rijal. Ilmu rijal nak kenal ni. Siapa dia perawi hadis ni? Ada ke tak dalam kitab? Orang sahih ke tak? Orang boleh percaya ke tak? Cukup lekat.
Cukup lekat. Kalau ulama Syafi'i ada dia punya perawi dia, ulama Hanafi ada. Hosoh-hosoh. Kalau tabaqat dia panggil tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat ni maknanya ulama ada dalam tu nama yang sahih. Tak guru kita tak ada nama. Kau mana? Tak ada sahih untuk guru bersama. Tak ada nama lah tabaqat Syafi'iyah. Bila Nabi sebut Imam Syafi'i, kalau benda khilaf kita boleh terima, tak masalah. Dah khilaf. Nak bunuh tak sih? Apa? Lagi. Dr. Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, mari ke Indonesia. Dia baca bismillah derah. Derah dah baca bismillah. Dia bunyi sekali duduk Masjidil Haram mana bunyi. Nak kita kena? Kita bunyi ke apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi Alhamdulillah lalu. Maka tu guru kita ajar kena niatlah hati tu imam baca bismillah tu cuma kita tak dengar. Ikutlah nak niat kat mana pun. Tapi tu bismillah derah kau bismillah selu kau bagi khilaf. Mazhab Hambali jadi anuti oleh Dr. Abdul Rahman Sudah ni, dia lebih pada Hambali. Dia tak baca bismillah. Muka mazhab dia kata gitu. Dia tiba-tiba dia mari ke Indonesia, dia tahu orang Indonesia nama mazhab Syafi'i belaka, maya Jumaat sudah khutbah iaitu imam, dia baca bismillah derah. Nak ayat wi hormat pada orang hak pegang Syafi'i. Balah apa? Nak balah apa? Pasal ni kita kata orang Syafi'i belaka, orang kata baca bismillah. Tak kita kena. Orang kita pergi tempat luar, orang tidak Syafi'i, orang kata tak ajar bismillah. Ni jadi kita ni kalau salah orang tak ajar bismillah ni Wahabi. Selalu dah. Habis kau takut belaka kau Wahabi ni, hatu raya kau berapa Wahabi. Ambo pun tak tahu, tak kita kena. Allahu Akbar. Ki gapo dia kakak? Ki taksub dah tak ngaji punya pasal. Gitu ya, mau boleh bayar. Tak ngaji pula ya. So tok guru je, so kitab je, so bidan je, duk lumak kitab tu 4-50 tahun, tak terbuka kepala tok dia nak ngaji benda hak luah, kerana fiqh di masa dia cukup luah. Baik, kita fokus pada kitab dia tak habis malam ni. Yang keduanya, hadis palsu ni terjadi kerana bagi menyokong fahami ataupun mazhab. Baik. Hal ini berlaku terutamanya fahaman kumpulan-kumpulan politik seperti yang berlaku fitnah kemunculan kumpulan politik seperti Khawarij, Syiah dan sebagainya. Baik. Kamu tak baca habis ini. Ya, aku boleh baca sendiri. Cuma nak ayatnya, jenis orang zaman dulu tu, pok-pok Khawarij, pok-pok Syiah, dia balah dengan pemerintah. Ada orang tak setuju dengan pemerintah, kat dia wah hadis-hadis palsu nak suruh sokong dia. Satu hal juga. Kalau tadi golongan sufi, golongan tasawuf dia wah hadis-hadis palsu nak suruh beramal kuat. Sedangkan benda tu tak boleh kerana kita sandarkan Nabi. Boleh faham kan ni? Bak makan ni kita sandarkan Nabi pun penuh. Sungguh. Kita kata makan ni sunnah kita kata. Lah benda makan ni sunnah. Mak. Kambing. Boleh pahala belaka musyrik Mekah tu mau ke darah kambing juga benda tu. Ke mana? Pok-pok apa jahat berapa kilo kau pakai kambing sore-sore tu. Pok-pok dia tu. Nak kata dia boleh pahala juga. Dah. Kerana Nabi ni orang Arab, dan mulut dia tu orang panggil selera orang makan kambing. Supaya kita orang Kelantan selera orang bodoh gitu. Dan kalau Nabi orang Kelantan ni makan bodoh. Namanya potong demo pula slow. Nabi orang Kelantan pula dia kata ustaz kata sesak pula ustaz ni. Nah, nak ayat kalu ni boleh jadi belaka. Kalau Nabi orang Kelantan ni makan bodoh orang Kelantan, selera orang bodoh. Apa apa? Dia jajah lah. Apa yang dia jajah ni kerana dia tokai kambing. Kalau dia tak kata kambing ni sunnah, kambing dia tak laku. Kenapa gini? Makan roti sunnah muka dia. Tokai roti payah kita kata. Ataupun roti sana, ataupun kedai roti tak kita kan.
Dia akan sebut roti ni sunnah beratur dah. Sunnah ni buat boleh pahala. Sunnah Nabi yang paling besar ni makan benda halal. Makanlah kajuh rimah pun. Kalau barang tu barang halal, boleh pahala kita. Kerana kita jaga diri kita daripada benda haram. Luah tu kayak agama. Nak makan nasi goreng USA, walaupun bunyi USA, tapi mari sini ya, tidak mari Amerika. Tak gitu kan? Bunyi ya USA. Lagi. Nak makan nasi goreng Bangkok, nama dia Bangkok ya, sini juga boleh, asalkan halal. Halal. Halal sama ada segi sifat ataupun zat dia. Dia tak masuk dengan bahan-bahan haram ataupun sumber itu tidak haram. Nasi goreng halal, tapi duit itu, duit mana? Duit pecah tabung masjid, contoh. Tak gitu kan? Jadi haram, kenyai pun tolong juga. Guna duit curi 5 riyal nasi goreng USA, dengan duit kerja sendiri, sama kenyai. Tapi hak ni kenyai boleh pahala, hak ni kenyai boleh pahala. Itu nilai agamanya di duduk situ ada kakak. Baik. Dan banyak perkara para imam hadis menyatakan kenyataan ini baik. Serangan terhadap Islam, muka surat 4. Golongan ini adalah ahli zindik yang tidak mampu menghancurkan Islam secara terbuka. Oleh itu mereka memilih cara keji dengan mencipta sejumlah hadis dengan tujuan untuk mengubah agama Islam. Antara mereka adalah Muhammad bin Sa'id Asy-Syami yang disalib dengan kezindikannya. Dia melaporkan daripada Humaid, daripada Anas secara marfu'. Aku adalah penutup sekalian Nabi, tidak ada Nabi kecualiku, siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya para ulama hadis bangkit menjelaskan bahawa kedudukan hadis ini adalah palsu. Baik. Adik kakak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni juga pereka kepada hadis golongan zindik. Banyak orang reka hadis ni kalau kita kelih Syiah. Syiah reka. Syiah memang orang panggil jaguh dalam bab reka hadis ini. Jaguh bab reka hadis. Baik. Kemudian kita laka-laka gilah kaedah mengenali hadis palsu. Kaedah mengenali hadis palsu ni beberapa kaedah yang kita panggil disebut di antaranya oleh ulama-ulama muhaddisin. Tanda-tanda maudhu' pada sanad. Maudhu' ni makna dia palsu, sanad ni makna dia orang panggil director hadis tu. Hamba ambil kata imam, tu imam ambil orang ni, tu dia panggil sanad. Wajib. Kalau sunat lain dah. Sunat tu jawi. Nama salah dengar lagi kira buat ni. Orang panggil sanad. Sanad ni mana hamba sebut Pamo dia mau ambil siapa ambil dengan ustaz ambil dengan siapa? Ambil dengan dia ni. Dia ambil siapa? Dia ni dengan siapa? Kau sahabat ke Nabi. Baik. Pengakuan daripada perekanya sendiri. Pengakuan Abdul Karim bin Auja ketika akan dihukum mati. Dia mengatakan, demi Allah aku palsukan kepada kamu 4,000 buah hadis. Dalamnya aku halalkan apa diharamkan dan aku haramkan apa dihalalkan. Kemudian dia dihukum pancung di atas keputusan Muhammad bin Sulaiman bin Ali, gubernur negara Basrah 133 Hijrah. Maisarah bin Abdi Rabbih Al-Farisi mengaku banyak memalsukan hadis dan keutamaan Al-Quran, dan Sayyidina Ali dia mengaku membuat hadis maudhu' lebih daripada 70 hadis. Demikian juga Abu Isyamah bin Maryam yang bergelar sebagai Nuh Al-Jami' mengaku banyak membuat hadis maudhu' disandar kepada Ibnu Abbas tentang keutamaan Al-Quran. Baik. Hadis pasal kelebihan Al-Quran ni, kelebihan surah ni sedikit dipertikai oleh ulama. Contohlah kalau kita beri surah Yasin. Yasin itu hati Al-Quran. Besok kita dengar ada kita kan, hadis itu tak boleh pakai.
Allahu Akbar. Tapi kalau kita sebut gitu orang marah kita. Nah, tak boleh baca Yasin pula, dia kata. Oh, pun ada ustaz menatang apa nak baca Yasin pun tak boleh. Ada gitu kan? Kerana dia tak faham. Kita tak marah baca Yasin, Pak Cik. Kita tak marah. Tetapi menganggap bahawa kelebihan-kelebihan tertentu pada surah Yasin dengan amalan-amalan tertentu pada hari tertentu tak boleh. Sabit kita baca Yasin malam Jumaat, nak baca lah, gilah. Tapi kita perlu ingat bahawa penetapan kepada malam Jumaat itu tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun hadis palsu. Kalau ada pun sebagaimana disebut ni, hadis palsu. Ya Rabbi. Jadi nak baca tak say, jangan sadar menetap hari, nak baca semua Yasin ni tiap hari pun boleh. Bagi kita, kawan. Ni masalah ustaz mari, minta maaf lah, kata ustaz ambo ada masanya malam Jumaat ya. Oh, minta maaf tak ada malam Jumaat ustaz. Apa kita mai ajak baca Yasin, dia kata. Nampak kata? Itu dah menjadi penetapan pada satu perkara, maka tu tak boleh. Kerana Nabi tidak menetap bagi kita. Nak baca, jangan menetap. Jangan tetap. Nak baca lagi. Dia mau bahasa yakin. Lah. Tapi ingat sekarang ya, bahawa benda itu tidak diajar oleh Nabi SAW. Mana dia mau baca Quran semua. Baca semua. Ada orang, dia boleh baca Yasin. Kalau surat gini ya. Surat Yasin saja. Dia boleh baca. Tapi, kalau tak ada Yasin yang habis belakang, dah wih Quran. Cari kat setengah je. Mana Yasin ni kata kau balik. Nak hoyak dia tak aja balik Quran. Duk balik Yasin saja. Apa nak? Mana? Oh, dia kata paling kurang pun tak boleh baca Yasin. Agama tak kira paling kurang. Agama ni ahsanu amalah. Apa paling molek? Ada mai kurang sama nak masuk surga bila? Masuk surga bila kita? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita cari hak molek sekali kan? Hak molek sekali kita cari. Kita nak cari hak molek sekali, tidak ada yang paling molek kecuali barang Nabi aja. Nak cari molek mana? Kalau hak manusia aja. Hak popok kita aja tak molek, hak Nabi aja molek. Pas kita tolak hak Nabi ambil hak dia ni, kok mana kita? Bukan dia kakak lah orang lain ni. Allahu Akbar. Kau pasal ke mana? Pasal kasar ke? Ambo sabil lembut atau ambo kecek tu? Deh, abil lembut lah tu. Nak suruh adik kakak faham sunnah Nabi ni lagu mana? Tidak apa nak suruh jadi Wahabi ko, nak suruh jadi tolok amalan lama-lama ko. Dak. Wallahi tak ada. Ambo hanya wayak hujah. Kalau ustaz lain mari bawa hujah dia, agak bakat nilai lah. Hujah dia guna akal ke ataupun guna Quran ataupun guna hadis ataupun guna kata-kata sahabat yang boleh kita kiaskan. Ni orang kat kalau nak qiyah mudah lah, qiyah gitu, qiyah semata. Heran kita. Zaman kita ngaji usul fiqh mula bab qiyah paling payah. Sungguh bab qiyah paling payah. Nak qiyah satu perkara ni bukan senang. Syekh ngajar tu pening tahu. Ngajar bab qiyah dia dengung. Mana dia kata boleh ke? Kita tanya faham ke tak, dia tahu dah kata faham. Boleh ya? Senyap anak murid belakang. Aku tahu dia kata pok mau bengong aku pun bengong ni. Kita sama esok lah. Katanya tu guru. Sama esok orang aku pun pening juga ni. Mari esok pula syarah pula. Buat esok lah pok kita. Buat esok. Dua orang lulu. Orang lain tak lulu belakang. Termasuk ambo. Kedia tu barulah pergi ngaji luar, lepas tu pergi ngadah orang tu, barulah faham molek. Dan kita panggil mari-mari di rumah ngajak, barulah clear molek. Kalau mai ramai-ramai ngajar usul fiqh, tak ada apa, tak faham. Syekh mari panggil syekh duduk, syekh ambo nak ngaji sungguh, bayar ke dia sikit. Bagi masa, korban masa dia tu bersama kita, dia ajar, kita pun baca ajar dia pun, siapa kita faham? Payahnya bab usul fiqh bab qiyah. Dia mau mudah-mudah guna qiyah. Apa tak boleh hazikin lagi qiyahnya. Ada sahabat dipuji oleh Nabi, dia gaya tubuh dia suka. Tu bab dipuji, suka, bab dia joget. Bukan bab zikir, boleh joget. Allah. Otak beku kat mana pok ni?
Kalau sambil bawa kereta berzikir, tak apa. Sambil bawa kereta berzikir. Ni nak berzikir, kena bawa kereta. Masalah. Tak kata kan? Boleh suka, boleh berzikir. Tak apa. Ni nari, kena nari, baru boleh berzikir. Itu masalah. Kita pernah sebut ni, kata ustaz tak faham lagu ni. Kata, ustaz tak ada zuk. Zuk maknanya mari tak khabar, kerana dekat di kita dengan Allah Ta'ala siapa tak khabar. Baik aku nak tanya mu, ada ke tak zuk Abu Bakar? Zuk Sayyidina Umar ada ke tak? Zuk siapa tak khabar Sayyidina Umar? Siapa menari, siapa berjoget? Tak ada. Tak ada yang tebang apa. Karuk belakang ni dia kakak. Tak ada oleh agama belakang. Allahu Akbar. Baik. Nombor satu, pengakuan pada orang yang hadis itu sendiri. Ada bukti dalam pengakuan dan ceritanya, seperti seorang yang melaporkan hadis dengan ungkapan yang mantap serta meyakinkan seorang syekh, padahal dalam rekod sejarah tidak pernah bertemu ataupun tergolong dalam karangan syekh yang tidak pernah pergi ataupun berangkat keluar daripada kotanya, ataupun seorang syekh yang sudah wafat sementara dia masih kecil, dia belum lahir. Bagi mengetahui perkara ini mesti rujuk kepada buku-buku yang bincangkan mengenai biodata para perawi hadis. Ma'mum Ahmad Al-Harawi mengaku mendengar hadis daripada Hisham bin Ammar. Al-Hafiz Ibn Hibban berkata, bilakah kamu datang ke Syam? Ma'mum menjawab, pada tahun 250 Hijrah. Ibn Hibban menjelaskan Hisham bin Ammar dah wafat pada tahun 245 Hijrah. Ma'mum menjawab, Hisham bin Ammar yang lain. Ini membuktikan adanya pengakuan yang tidak pernah bertemu dengan Hisham bin Ammar yang sebenar. Yang kedua, dia duk royak dia tu ambil hadis daripada orang ni, sedangkan dia tak pernah jumpa dengan orang tu. Nampak kan ni? Dia kata hamba ambil hadis daripada orang ni, dia tak pernah jumpa orang tu, ataupun orang hak dia kata tu mati. Dalam keadaan dia tu baru umur 2 tahun. Mana hadis bila 2 tahun? Dia nak tahu mana benda ni ustaz? Nak tahu bagai-bagai lagu ni adik kakak kita kena wujud kepada hak sama sebut tadilah ilmu rijal, ilmu biodata. Setiap perawi hadis ni semua ada biodata, dia beranak mana, tok guru nama gapo, ingatan setara mana, semua ada. Patut saya bimbang lah kalau orang sebut riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kalau ustaz ngajar tak sebut riwayat, masalah. Kita nak rujuk berpayah. Ustaz ngajar hadis kena sebut rawahul Bukhari, hak ni riwayat Bukhari. Payah kena sebut hak ni riwayat Muslim, hak ni riwayat Ibnu Majah. Biar lekat situ biar lekat. Lepas tu kita sama-sama tengok ni Bukhari, jala ke Bukhari sebut. Ni mai duk riwayat Bukhari. Duk main Nabi kata, padahal Nabi tak kata pun. Tok guru dia kata. Patut guru dia kata Nabi kata, apa dia ikut tok guru dia. Faham ambil mana mau ambil pada tok guru? Bah mu cek ke dak mau ambil pada tok guru tu? Tok guru tak kata betul. Ada mai buah tu. Tak gitu kan? Kalau tok guru dia betul belaka kat adik kakak, tak ada je tok guru masuk neraka. Apa ya dalam Quran tu cerita ada juga tok guru tu alim masuk neraka. Kalau tak betul. Tak betul dengan gaya, tak betul dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adanya bukti pada keadaan pelapor seperti disandar kepada Al-Hakim daripada Saif bin Umar At-Tamimi, aku di sisi Sa'ad bin Tharif ketika anaknya pulang daripada Al-Kuttab, itu sekolah rendah, sambil menangis. Bapanya bertanya, mengapa kau menangis? Aku menjawab, aku dipukul guru. Lantas Sa'ad berkata, sungguh aku akan membalas perbuatan sekarang. Aku menyampaikan kepada Ikrimah daripada Ibnu Abbas secara marfu', guru-guru kepada anak kecil kamu adalah orang yang paling teruk antara kamu. Dia paling sedikit sayang terhadap anak yatim, paling besar kasar terhadap orang-orang miskin. Ibnu Ma'in berkata tidak halal seorang melaporkan hadis daripada Sa'ad bin Tharif. Ibnu Hibban menyatakan dia memalsukan hadis. Al-Hakim juga berkata dituduh sebagai zindik dan gugur. Dia tidak diterima dalam pelaporannya. Baik, ada bukti yang orang dengar dia melaporkan kepada seseorang, dia sandar kepada Nabi. Orang dengar bahawa dia ni rakyat Nabi, orang tu dengar benda ni bukan mari pada Nabi,
Itu juga tanda-tanda sebagai hadis palsu. Baik, hamba tak baca lah banyak-banyak ni, tak penting ni, kita kena ngaji usul hadis baru boleh baca. Baik. Kita pergi kepada cerita-cerita. Bahagian yang kedua, buku 136. Hamba tak baca habis buku ni. Ada akak nak baca, pergi beli Jaafar Rawah ada. Kita tak jual, dengar ni. Ada buku ni 40 hadis. Dengan sahabat kita ni pun ada puasa. Boleh. Pakak-pakak belilah, pakak-pakak tahu gapo dia cerita palsu ni. Baik. Cerita yang pertama, hak palsu. Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk surga. Cerita yang sering tersebar di kalangan masyarakat mengisahkan seorang sahabat nama Nabi Muhammad SAW yang mulia bernama Abdul Rahman bin Auf masuk dalam syurga dalam keadaan merangkak kerana terlalu kaya. Ada yang menjadi alasan tidak mahu berlebihan mengumpulkan harta. Ini kerana mereka beralasan jika Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk syurga, sudah tentu mereka lebih teruk daripada itu. Kononnya kisah disandar kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melalui ucapan tersebut, aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk ke syurga dalam keadaan merangkak. Kisah ini adalah palsu, adalah pendustaan ke atas nama sahabat yang dimuliakan ini. Baik. Kita biasa dengar, kerana kaya berdoa sahabat Nabi ni ngakuk masuk syurga. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Adik kakak Abdul Rahman bin Auf ni, dia orang kaya sungguh, bukan kaya wak lada, kaya semati. Siapa tahap kaya dia tu sebagai orang yang terbunuh dalam medan perang, hak jadi balu di Madinah ni gaji bulan. Ketua dia banyak. Jadi dia bunyi je orang panggil, bunyi je sekaya ya orang susah lalu pemurah. Ada orang kata dia masuk surga mengakau. Tokelah orang hak pemurah setahun ni masuk surga mengakau. Tak gitu kan? Kena fikir benda ni. Nak fikir. Apa ni? Apa? Kita sewi kita jadi kaya berdoa. Suhu ekonomi dipegang oleh orang bukan Islam. Kita orang Islam kena tindak sama je. Jangan kaya sangat pok kita ni, payah masuk surga. Tak gitu kan? Kena zuhud, dia kata kena zuhud. Pegang ayat zuhud sekarang dekat kereta pun buruk. Pitih belana. Bapa tak beli kereta baru ya je kok. Start kereta, bawa kereta tu kocok dari dia pun kocok juga. Kira apa ke steering kocok. Dengan dia sendiri. Tak gitu kan? Pitih ada rumah tak baik kira pakai buruk. Hujan mari tu kat pakai 2 3 4 beledi dari rumah. Bapa tak boleh ustaz payah masuk surga kalau kaya. Bapa kerana hadis gini. Sedangkan Nabi, kalau akak buka Nabi kata mu tinggal harta pada warismu lebih baik kerana dia tidak berada dalam keadaan meminta-minta. Boleh buka hadis Riyadhus Shalihin. Ini boleh buka. Apa makna zuhud? Zuhud bukan makna taksir ke dunia, bukan makna taksir ke harta. Zuhud bermakna pitih hak kita ada, kita belanja sekadar cukup, gaji hak kita boleh. Pitih hak kita ada. Baik, kalau kita gaji 10,000 sebulan, kita belanja cara 10,000. Kalau gaji 10,000, mana sabar kalau kereta bulan-bulan 2,500. Kau mana Pak Cik? Kereta 2,500 estimah. Tak gitu kan? Besar kata demo. Tengok aku mati kau. Bukan masalah ingat aku mati. Gaji aku 10,000. Mana sabar kalau kata aku 2,500 pun. Ni gaji 3,000 pakai kereta bayar 2,500. Itu ya. Bila manusia ni belanja lebih pada orang panggil, lebih pada hak dia. Sepatutnya gaji 3,000 belanja cara 3,000. Tiba-tiba dia belanja lebih. Ada mari depan kepala otak dia. Nak tipu siapa? Tak gitu kan? Nak tipu siapa, nak boteng dengan siapa. Ni hak tidak zuhud ni. Ini makna zuhud. Di sini ala masjid ada kakak ni. Ramai toke-toke. Toke ikan, toke kepuk lah kita kan.
Tokel belaka baik. Kalau kita tokel belah-belah ribu sebulan, tak ada masalah. Nak belanja cara belah-belah ribu. Gaji 40,000. Oh besar aja dia mau besar. Tapi bini 4 anak 40. Miskin juga. Gaji 40,000. Bini 4 anak 40. Sekali atas anak ke sekolah naik bah. Pada anak dia saja. Ada orang lain. Bini nombor 1 10, bini nombor 2 10. Kau lagu mana? 40,000 pun tak cukup ada kakak. Tadi dia tak kaya walaupun gaji 40,000. Tapi ada orang gaji 3,000 sebulan duk sorang. Rumah pula rumah moh saka. Dah kita kan cukup makan dia, boleh pakai kereta. Ini istilah zuhud sebenarnya. Kita diminta supaya jadi kaya, supaya kaya kita tu mengalir pada orang miskin. Nabi sebut yadus sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nabi sebut tangan hok beri kat orang. Maknanya kalau kita ni tak kaya nak beri kat orang lagu mana kita betul cukup makan. Banyak dalil yang menyebut bahawa kaya tu kena kaya. Contohnya bab ekonomi, orang Melayu kena kuasai ekonomi. Orang Islam kita kena kuasai ekonomi. Dalam bab ekonomi. Ni dah. Ada akak. Kalau gaya kita, kena gaya kita. Orang buka Islam dia buka kedai, tak masalah. Tapi kalau gaya Cina, gaya dia, pah kita susah. Seminggu tutup kedai. Seminggu lah orang tak jalan. Oh payah dia kata. Minyak pun payah boleh. Kenapa? Karena ekonomi dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Bila kita kuasai ekonomi, bila orang Islam ni menguasai ekonomi, alhamdulillah kita tidak ada. Karena orang yang berakidah tu kuasai ekonomi. Tak ada kata nak tindah, tak ada kata nak susuk barang. Bapa? Sebab orang yang berakidah. Jadi pakai cari harta lah, tapi ingat ke dunia. Namun kata pakai cari harta, pakai ingat ke harta. Sebenarnya mu'ah tak mari. Nah, orang Abdul Rahman Ba'ahun semaya tengah malam. Nego. Kak, saya nak apa ni, Abu Bakar sendiri, seorang peniaga. Saya nak Umar sendiri, seorang peniaga. Kita duduk faham kan, nak jadi tok lebah lagi duduk. Kita duduk mana-mana, wak pondok buruk-buruk, pakai duduk mengatik situ. Boleh-boleh kan betul yang beras cukup. Tak gitu kan ni? Itu bukan Islam tu. Kalau kita anggap Islam lagu tu pun nak ada kakak. Siapa tak sami dah? Sami kan? Dia jalan atau kapur kalau pakai letak belakang dalam lagu tu dia tu kan? Beras situlah, ikan situlah. Apa? Kerja dia dah. Kono-kono mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, tak ada kerja lain. Orang pun pakat tolong dia. Dia tidak begitu agama. Tidak begitu. Dan tok guru, orang sebagai tok guru, orang sebagai tok alim, orang sebagai ustaz. Jangan kita anggap kerja mengajar ni cari makan. Salah. Satu kesilapan besar bagi orang yang mengajar, dia serah selesa dengan pitih lah siapa rawi ke dia. Penat ada kakak. Hak lebih penat lagi ialah ustaz ni saya ni pembantu ustaz PA dia ni. PA orang panggil. Kita nak panggil ustaz ni mari boleh, tapi hak lepas-lepas dah program 3,000. Tu dia. Pengurusi masjid kata tak apa, kita balik musyawarah dulu. Musyawarah dalam akaun masjid 300 riyal. Nak jemput penceramah hak 3,000 pakai tak panggil belah lah. Orang kampung nak dengar sangat, muka kata ceramah sedap. Kalau ke mana? Tapi piti tak ada. Adakah orang kaya saja berhak mendengar agama? Adakah orang kaya saja, orang ada piti saja? Tidak. Mata mau pesan ke diri hamba sendiri, kita ambil sekadar keperluan kita cukup. Betul. Ambil sekadar keperluan. Nampak lebih hari-hari lain kita lalu mari, kita taklah tabung. Mana orang tahu kita taklah tabung. Kalau dia tu orang mengajar, anak murid kita tahu lah, dia nak menghargai tok guru dia, mesti dia beri sekara. Supaya kita tok guru ngaji dia ni, kita nak menghargai dia, gula sekilo. Tapi orang Melayu duk main gula sama, tok guru kecil mani. Kau tu dekat mati. Gula bui kat baju pasal kau. Tak gitu kan ni.
Weh lah benda-benda hak. Lah benda-benda hak boleh pakai guna ke dia. Ni mai gula. Kawan tu kecil manis sebek ni hari. Tak ngaji apa. Gula banyak di rumah. Jual pula dia gula ya. Memang nak murid nak menghargai Tok Guru. Tapi Tok Guru jangan serah bahawa mengajar ni bagai cari makan. Jangan ada lah hati kita. Apa pasal ke dia muslim? Pas pama sebutlah kalau cari makan dia kakak. Satu hari nanti orang kaya yang boleh dengar ilmu. Tak segi aku sejak tu apa? Orang 50 riyal nak makan apa dia kata? Kata bahasa dengar tu, kata lagu tu. Kata bahasa dengar. Jadi gapo 50 riyal ni minyak kereta kita pun tak lepas kata. Penat kata dia ni. Nah. Dah jadi ngaji untuk gapo? Adakah untuk cari makan? Untuk cari makan boleh dah pergi atas muka dunia. Akhirat tak ada pergi dah. Tak ada pergi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang akan mula-mula dipanggil Allah Taala di hari akhirat. Yang pertama orang mati syahid. Tuhan tanya muak gapo atas muka dunia? Aku syahid ya Allah mati nah. Jual dia jalanmu ni. Darah penuh ni luka kis mati. Apa kata? Katanya Allah mu pelawak. Mu ni nak suruh orang panggil syahid dah. Ini mu boleh dah atas muka dunia. Masuhi babih. Malaikat mulai lepas kan ini. Heret sosai, heret muka dulu, roh heret. Lepas dalam neraka. Cakap masuk neraka. Seorang lagi mari muak gapo atas muka dunia nikmat gapo aku ikomung. Kita ngajar tu belajar dan ngajar. Hampir tak ada amalan ngajar, tak ada jadual free. Ngajar semua. Allah dia kata Allah mu ngajar sungguh tapi nak suruh orang panggil mu ustaz. Dan mu boleh dah pergi atas muka dunia, malaikat ni seekor lagi ni. Lepas masuk neraka. Ustaz masuk neraka dulu. Makmu duduk kelih. Wah nak ustaz mari ceramah kapo kita. Masuk neraka dulu dia. Takut kita mai buah ni. Kau lagu mana? Yang sebatang berkata sila-sila adik kakak dulu masuk surga pada kita kalau niat tak baik. Pak adik kakak mari tak ada kepentingan apa ni mari. Mari memang nak dengar orang ngajar. Kalau lagu mana? Mari nak dengar cuma adalah mari nak risi dengan kata gapo. Esok nak buah kedai kopi ni. Bukan adik kakak lah orang lain lah. Dah gitu kan. Ada jenis manusia ni dia mari dengar ustaz ngajar nak sedap buah kedai kopi. Esok dia buah sebab dia ustaz dah. Ustaz buka ada soalan ke? Senyap. Jam mata semata. Kedai kopi esok ustaz tu ngajar gapo lagu tu. Dah lalunya bubuh. Bukan adik kakak ni, orang lu Mongolia. Allahu Akbar. Tak gitu kan? Payah juga jadi orang ngajar ni. Pak kita kalau kita tanya tok guru, tanya ustaz ke? Ustaz soalan gini ustaz kata yang mau tak boleh jawab. Kita jebeh lah. Ustaz gapo tak boleh jawab. Dia tanya terus jawapan dia mungkin ada dalam kepala dia. Mungkin ada dalam kepala otak dia. Tapi nak tanya, nak ustaz ni setara mana? Kerana tanya ni ada berapa jenis? Satu tanya kerana dia tak faham. Satu tanya kerana dia faham dah. Nak suruh lain faham. Yang ketiga tanya nak ustaz. Bisa setara mana? Tak boleh jawab. Habis kapung dia jawab. Aku tanya soalan ni tak boleh jawab. Ustaz kapung remah lah tu. Ni. Satu jenis perangai orang. Adik kakak ustaz kata ambo tak tahu. Dia memang jujur sungguh sebab dia tak tahu sungguh. Dia tak tahu sungguh. Mustahil kalau ustaz tu tahu, dia tak jawab. Apa dia jawab tak tahu? Nak menjaga ilmu supaya tidak tersilap. Kita rajin jawab tak tahu ni. Hamba tak tahu minta maaf, tak apa kita tanya orang lain. Malah nak ulah pun ada juga. Nah, tanya soalan hak berat-berat dah. Yang bertanya orang lain lah weh. Pas mau royak gambar pula. Nak dengar lagu mana? Enggak orang macam-macam tanya. Supaya ada seorang yang mau buka soalan tanya, ruh ni tino ke jatuh? Kalau bingung nak jawab. Tino ke jatuh lagu mana? Dah gitu kan? Kalau ustaz tak tahu, makna tak ngaji hakikat dia kata. Kalau main hakikat semata. Hakikat tu hakikat ni hakikat belaka dia tu. Semai jemaah pun tak lagi.
Dia, orang duk bel, wow, ada kedai kopi, pas teo, pas haji ko jahat, orang ke haji ko ju. Ya, dah gitu kan. Dia main hakikat semaya, hakikat gapo dia, semaya jemaah pun tak mari. Semaya jemaah Nabi kata semaya hal terbaik. Lebih pada semaya sore dengan 27 kali darajah dia punya standard dia. Tak ada kau solat jemaah apa tak ada, tapi kecek bah hakikat. Apa tak semaya jemaah tu imam tu dok cukup lagi sebagai manusia. Atau imam bewok. Manusia atau imam ni. Dia boleh jadi tu imam. So, penyakit yang kedua, belum daripada tu imam tu dia ikut tu imam, belum pada dia ngaji, beres dia ikut. Comel. Dia pergilah ngaji tajwid 3 hari. Tak betul lah lu urut sing tu imam. Kalau ke mana? Apa tak kerja jemaah urut sing tak betul urut sing. Dia 3 hari baru ngaji. Allah, cabaran dia kakak. Orang jadi orang agama ni, orang nyebar ni cabaran banyak. Orang jadi pemimpin, orang tu imam kau siapa cabaran banyak. Berhadapan dengan masyarakat yang macam-macam lagi. Oleh kerana tu kalau kita pegang malak-malak Nabi, insya-Allah dia tidak akan derah, orang panggil putus asa. Baik, yang kedua, kisah yang kedua. Kisah yang kedua, muka surat 40. Sayyidina Umar bunuh anak perempuan beliau. Kononnya cerita yang berlaku seperti berikut. Kononnya dia kata, orang duk royak ramai-ramai, Sayyidina Umar memejamkan kedua matanya, anaknya itu ditendang masuk ke lubang yang sudah digali, siap digalinya. Lalu anaknya itu menangis. Sayyidina Umar tidak menghiraukan anaknya itu. Bila menutup mata, terfikir, oh anakku yang comel, yang bijak, mengapa kamu dilahirkan sebagai seorang perempuan? Beliau menangis, tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. Umar jadi seorang yang pengecut. Tiba-tiba suara terdengar berulang kali telinganya, lalu ambil. Lalu sambil menahan kesedihan, Sayyidina Umar meneruskan lagi menimbus pasir dan lubang tadi sehingga anaknya itu tenggelam dalam tanah dan meninggal dunia. Kisah Sayyidina Umar tanya anak ni, adik kakak, zaman jahiliyah mula tersebar di kalangan kita. Jala kata jala Sayyidina Umar ni, dia ni betul-betul kedok. Sebenarnya cerita ni mari daripada Syiah yang benci pada Sayyidina Umar. Maka tak betul cerita ni. Adik kakak tahu tak betul malam ni tak boleh sebab lalu. Kalau ada orang sebab, ustaz ke siapa kena tegur. Sebab tak betul sungguh. Dia kata ada dalil, ustaz tu kata, orang mari dalil kita. Orang mari dalil. Ataupun beri nombor telefon ambo, tak apa, tak ada masalah. Kena balas dengan orang ni. Nak gitu kan? Supaya jangan dia sebar lagi hadis palsu. Jangan dia sebar lagi hina sahabat. Cerita Sayyidina Umar kambuh anak dia ni cerita daripada Syiah. Kan Syiah ni dengan Umar tak setuju mana? Apa Sayyidina Umar ni Syiah kata. Kita kalau cerita duk bagai lagu ni, Allahu Akbar, dosa besar. Tuduh sahabat setara tu semua. Dan sahabat Nabi SAW, hak nama Sayyidina Umar dekat ada kelebihan dia sendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Baik. Sayyidina Umar pernah doa oleh Nabi SAW, ya Allah berilah hidayah di antara dua Umar, Abu Jahal, Umar Al-Khattab. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Dan pujian kepada Sayyidina Umar ada rekodkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, demi Allah jiwaku berada dalam tangannya, tidaklah syaitan bertemu dengan kamu ketika kamu berjalan pada sebuah jalan, aku syaitan itu mengambil jalan lain daripada jalan yang kamu lalui. Kuatnya akidah Sayyidina Umar ni, tak ada saya tetap kan selisih bahu. Kita tak ada tunggu tangga, saya tunggu dah daripada tangga. Duk gitu dah. Tak gitu kan? Pakok mana kita dengan Sayyidina Umar? Ni adik kakak, benda yang masyhur di kalangan masyarakat tetapi palsu. Kisah yang ketiga, payung emas buat wanita. Suka ke puan? Tak gitu kan? Biasa kita dengar orang tina hak redha kepada suami dia nikah lain boleh payung emas. Tak ada payung emas apa macam payung maiding ya. Cakap payung emas. Tak gitu kan? Pakai karut belakang, dia pakai karut. Tidak ada dalil langsung. Ya sahih lagi sahih
Tak ada mahu pun dah ahli sunnah wal jamaah ni sebut cerita ni tak ada. Tak ada dalil. Nak kira dalilnya tidak ada dalil. Dah mana sahih? Sahihnya disebut oleh, direkodkan oleh riwayat Muslim yang muka surat 47 atas tu, sebaik-baik perhiasanlah wanita yang salihah. Orang Tino ni dia perhiasan. Al-mal wal banu zinatil hayatid dunya. Zuyyina lin hubbu syahawat minan nisa wal bani wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah. Aku hias kepada kamu hubbu syahawat minan nisa, anak pada katina. Tapi Nabi sebut sebaik-baik hiasan wanita hak juruh. Ni mari mana pula ustaz hadis payung mah ni, untuk lakimu lah reka je. Dia nak nikah lain. Nampak ni? Nak rakyat nikah lain, tak sandar ke agama nampak pasal tak apa kuat ni. Ni pujuk isi dia demo nak payung mah ke. Kalau ke mana? Gak isteri ni gak weh. Bunyi pahala nak selalu. Ada apa-apa cerita ni dah tidak ada hadis sahih ni. Cerita. Ada seorang dia nikah ke bini. Nikah tu bini comel. Tapi kat bini ni dia tak saya tidur untuk lelaki dia. Mungkin dia tak biasa kenal lelaki, bahasa takut. Padahal tu lelaki dia dah. Dia dengar rajin bini dia. Kuliah sama. Mana ada kuliah pergi sama. Rajin kita dengar. Betul lah masjid tapi rumah dia tu orang kuliah sama. Kuliah muslimat dia panggil. Tak lagi kata nak buat kawan. Sebulan dah ni. Tok kelis saja ni. Dah kita kata. Nak buat kawan dia kata ni. Dia pergi royak ke ustaz yang mengajar. Dia kata ustaz, royak agak kelebihan tidur untuk lelaki. Ustaz kata tak apa, kita royak. Ustaz lah pula kaki aku hadis palsu juga. Dia royak lah ke bini. Dia kata tuan-tuan puan-puan semua, jangan kita buat huduh lah ketuk lelaki kita. Ya pahala satu kata tidur ngetuk lelaki ni, kita setubuh dengan dia, pahala dia bunuh seorang kafir. Dia bunyi pahala ni klik di rumah. Tengah hari diri cuit. Bunuh kafir. Cuit tu lelaki. Tu dia. Lah kita kata. Sokor tu lelaki. Telefon lalu ke ustaz. Oh ustaz. Segar rasa dia kata. Ustaz makan hadis gapo? Walek ustaz dia kata. Tak apalah, ada komisen ni 20%. Mau cari makan tidak? Tengah hari bunuh kafir, pasar bunuh kafir. Suka lah. Panggil kupak pagi bunuh kafir. Tu lelaki dia gitu. Melata kafir mana lah tak mampu lagi malam-malam. Ya Allah, kena dah tu. Dah? Waktu orang cerita kamu. Ya Allah, kena apa dah tu. Awak segangi buat cik lah sebenarnya. Macam-macam tu lah. Baik. Tu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, cerita palsu bubuk Asyura. Bubuk Asyura sudah menjadi tradisi orang Melayu turun-temurun. Apabila tiba 10 Muharram, mereka membuat bubuk Asyura. Bubuk Asyura sejenis makanan manisan yang diperbuat daripada berbagai campuran seperti daging, rempah, kacang dan berbagai lagi bahan. Terdapat dua versi cerita, dua cara cerita yang kita biasa duk dengar lah. Yang pertama, kisah bubuk Asyura ketika Nabi Nuh mengumpul semua makanan yang adalah kapalnya kerana sudah ketiadaan makanan. Lalu jadilah bubuk Asyura ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi pada hari Asyura. Baginda menyatakan pada umatnya, himpunkan pada apa yang kamu miliki daripada makanan yang tersisa. Maka dibawakan kepada baginda segenggam kaca, sejenis kaca baqilah, segenggam kaca adas, ba'ruz, hintah, tepung, sehingga terkumpul semua jenis bahan membuat bubur. Nabi Nuh menyatakan, masuklah kamu semua kerana sekarang kamu sudah menemui kesenangan. Nombor satu, kisah bubur surah Nabi Nuh. Ni palsu, tak ada hadis dah.
Kalau tak lewat gitu tak bubur syurah. Ha ni, nak bahas lah ni. Nak buat boleh. Buat makan kat orang ni boleh pahala. Tapi jangan khas 10 Muharram. Jangan khas. Maknanya bulan ni nak buat surah pun tak apa. Apa dia mau buat surah mula siapa ni? Siapa ni gua ayah apa tak buat apa tua-tua dah kata kan. Dah ambil daliman dah tahu lah. Dia kata tak apa kita nak makan kat orang. Buat surah tiap-tiap bulan apa tak apa, bagi maham bos bekah. Tak ada masalah. Kalau ke mana? Hak jadi masalah kita buat surah dan kita kait cerita tu dengan agama, tu masalah. Jelas lah kita kan Ambo takut juga orang kata ambo, ustaz tu nak kau buat surah bidah juga dia kata. Dah, tidak bidah buat surah. Buat nak buat, tapi jangan kait dengan cerita Nabi. Hak tu ya. Kerana cerita Nabi Nuh ini tidak sahih, tidak ada. Yang kedua, cerita yang kedua, kisah bubur Asyura ketika mana Nabi SAW pada satu peperangan oleh kerana tiada bekal makanan tidak cukup, Nabi pun memerintahkan sahabat kumpul dan kesemuanya menjadilah bubur Asyura. Pak kita kalau nak kita nak cakap bodoh lah kita panggil tak kira ni. Dah bubur Asyura Nabi guano pula. Bubuh gapo? Pak kita dok buat manis hak Selangor buat pahit. Tak kata kan ni. Lagu mana? Hak mana so versi Nabi. Hak kalau kubur ngebesuk lain dah. Berasa kau lagu mana? Hak ni bergepah lain, hak ni ramuan lain, kapu hamba lain. Oh kalau pergi belah-belah nun bubur Asyura nun belah-belah jauh-jauh. Pelik-pelik belah Johor mana tu tak serupa. Bubur Asyura kau bubur Lambuk tak tahu. Mana tak serupa. Mana hak Nabi buat? Ditimbul situ. Kalau tidak ada. Nabi tak pernah buat. Puluh Asyura ni adik kakak. Puluh Asyura ni Nabi SAW suruh kita puasa. Tengok Syiah ni bisa sungguh. Isu hari Asyura ni 10 Muharram dikaitkan dengan peristiwa Karbala. Karbala ni pembunuhan cucu Nabi SAW. Syiah dia meratapi kematian. Bukan dia meratak sebenarnya, dia suka dengan kematian. Itu sebenarnya. Dia buat bau habis tubuh dia. Dia 9 Muharram tu dia mandi najis tok guru dia dulu. Air kecing tok guru dia tak ada. Tak. Apa? Kerana imam dia ni berkat, tok guru ni berkat. Apa kita jaga sikit berkat-berkat ni weh. Berkat ni bukan duduk pada tubuh orang. Berkat ni duduk pada ilmu orang tu. Kalau dia kakak boleh manfaat ilmu hak tok guru tu, berkat hidup dia kakak. Ki gapo? Ki manfaat ilmu. Ni dak manfaat apa? Orang ngajar dia tak hari. Tak kata kan? Manfaat mana? Air tawar. Orang tok guru ngajar tak mari, lepas tok guru baca sikit air tawar. Bapa dia masuk tok guru. Bapa tak pergi suruh sama-sama saya ni mau kedai kopi. Tak ada apa nak tentu dia kata. Dah gitu kan? Baca hal ni baru jadi. Ada yang mau kata bahawa demo ni ada berkat. Saya kata wujud berkat. Tabarakalladzi biyadihi ilmu. Berkat ni hak Tuhan belaka. Berkat dengan sabit ilmu dia. Patut demo ambil ilmu dia dah. Demo baca sendiri. Demo baca bu. Hari-hari baca sendiri. Baca mulai. Minum. Supa dengan ustaz tu baca. Supa sama-sama ayat Quran belaka tu. Boleh ya berkat sikit kita dakwa dia berkat. Kesalahan dalam memahami berkat. Ni jaga molek ni kepok kita ni dah. Kita nak tupai berkat ustaz tupai gapo? Tupai berkat ilmu. Ilmu tu hak Nabi suruh ambilnya. Bab dia ada ilmu tu. Ni dak bekah ustaz pakak minum belaka gosok gigi kedok tahu ustaz. Lo berkat tu kan selipar kalau pok-pok Sudan, pok-pok Supi hak apa ni hak karut-karut tu selipar tu guru dia tu ambil comot tubuh. Kalau tu guru dia buat piyah ni duk sini nanti apa pakak gosok tubuh pakak. Biasa tengok benda lagu ni mengambil berkat daripada kesah-kesah. Rasulullah tak suruh lagu tu. Rasulullah sendiri pun tak suruh ambil berkat daripada dia. Bahaya mati dah. Dia tinggal apa?
Quran sunnah tu hak dia suruh ngaji. Ni hadis dak ngaji, Quran dak ngaji dah mai berkat semata. Perangai orang Melayu lagu tu. Kalau kita kata, dia mau kata kita mulut uduh. Ria perangai uduh tak khabar. Masih dah labu katanya Piramli. Baik, kisah yang kelima. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan pokok khuldi. Kisah Nabi Adam dan Hawa yang memakan buah khuldi cukup sinonim dalam kalangan masyarakat Melayu. Kisah ini disampaikan di ceramah-ceramah maupun buku-buku yang dijual. Ia mengisahkan tentang Nabi Adam yang memakan daripada pohon itu, tersekat di kerongkong baginda, maka dinamakan khuld. Maka Hawa pula memakan buah itu, tersekat di dadanya, jadi jadilah buah dada untuk wanita. Kisah ini palsu dan tidak ada usulnya daripada Al-Quran dan hadis. Namun Al-Quran menyebut tentang pokok khuldi dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami berikan wahai Adam, dan kami berfirman kepada Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di syurga, kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah, makan dan minum apa saja kamu berdua suka, dan yang kamu hampir dengan pokok ni, jikalau kamu menghampiri pokok ni, nescaya kamu menjadi orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Firman Allah Ta'ala lagi, dan syaitan pun membisikkan, waswasa ilaihimus syaitan. Ta'ala sebut dalam Quran surah Taha ayat 120, syaitan bisik kau tu ada, wahai Adam, maukah aku tunjuk kepada kamu satu pohon yang menyebabkan kamu syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, mu jadi kekal duk sini sampai bila-bila, dan mu dapat kuasa yang tidak akan hilang lenyap. Manusia ni dua perkara yang dia Allah. Nombor satu boleh makan, nombor dua ada kuasa. Punah jana kerana dua perkara, dan manusia juga boleh jadi hamba Allah dengan dua perkara. Boleh faham kata? Ada harta dia boleh jadi hamba Allah, ada kuasa dia boleh jadi hamba Allah Ta'ala. Baik, kita ni duk faham bahawa Nabi ada pergi makan buah tu, dia lekat sini, jadilah ni. Ni, berapa dia panggil? Anak lekung. Nah, katanya suding bongo, dia kata. Sini. Di tepi Ramli tu kan? Duduk sini. Dia lekat ni kaki Nabi ada makan. Orang tino je katanya terlalu naiklah dada tu. Tak gitu kan ni? Bagai ni bagai tidak ada dalil. Hak makan tu makan lah. Tapi makan lagu mana, lekat ke lagu mana, tak sedut sabit lah benda tu. Tak sedut sabit. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatihim, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Makanlah kedua ni. Makanlah, tu lah. Apa itu sabit, makan, palekak sini, paturun sini. Cerita ni cerita tidak ada nasnya. Dan Nabi ada makan, kedak ustaz? Makan sungguh. Moga tu royak dia makan. Buah tu jenis khuld, jenis kekal. Sebab apa? Kalau makan buah ni, mu kekal duduk sini. Boleh faham kan ni? Bukan buah tu nama khuldi, jenis dia tu khuld, jenis. Kalau makan kekal. Nak kata buah apple ke, buah orang ke, buah durian ke, lagi boleh belakang. Tak gitu kan? Ni kena faham istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Baik. Kisah yang ke-6. Kayu kokak dan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Masyarakat kita sering digambarkan, digembar-gemburkan dengan kapal Nabi Nuh dibuat daripada kayu kokak. Oleh kerana itu, sebab itu ramai orang yang mengambil kesempatan menjual tasbih kayu kokak, batu cicing kayu kokak dan sebagainya, bahkan sehingga berlaku syirik di kalangan masyarakat. Ada yang mendakwa jikalau memakai kayu kokak dia akan menjadi sekalian-sekalian. Ini seolah-olah zaman kesyirikan dilakukan oleh kaum Nabi Nuh berulang. Tujuan Allah Ta'ala menceritakan keperihan Nabi Nuh membuat kapal supaya kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Bukan kita sibuk mengkaji kayu apa yang disambung dengan tali apa, berapa ekor haiwan dalamnya, atau berapa muatan dalamnya. Semua perkara yang menjadi sia-sia, tidak mendatangkan faedah kepada umat Islam, disebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menceritakannya. Kalau benda ni penting, Tuhan cerita dah kayu ni buat pada gapo, bahtera tu bersama mana. Boleh faham ke ni? Dah fastawa al judi. Tak kata kan ni? Mendarat di Bukit Judi. Siapa karim ni? Duk cari lagi mana? Tak sahih lagi. Kalau jumpa-jumpa tu bagai tak sahih. Apa yang Tuhan tak royak tepat. Sini
Pak tak penting. Tak penting mu nak tahu kapal bersama kapal awak kayu gapo, tak penting. Hak penting sekali orang deraka ke aku, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh kata, "Hai Tuhan, mu jangan tinggal seko berbakar kafir atas muka dunia ni, muka tik mampu habis." Nak ayat tu Tuhan marah. Nabi Nuh pun tak cakap juga, mai duk ngajar kata ikut ni Tuhan. Hak kira mampu belakang lah serabut perut. Apa ke ni? Tak Allah Ta'ala terima dah. Lah ayat orang tak terima dakwah tauhid hak Nabi bawa, aku buat gini. Hak tu hak nak suruh kita tengok. Kita duk sibuk duk kaji kayu gapo. Kanyo kau Melayu. Allah, pocik seorang Mekah ngamboi. Nak tipu ketuk Arab. Tipu. Ada buah kokak, ada besar-besar cawan ni 200,500. Beli dia gelik-gelik kerak kayu getuk. Oh nyanyi. Dia kata, "Ambok ustaz, sudah tahu pergi cari kayu kokak selalu. Moga saya dok ayat dah ni, dok buat dah ni Malaysia ni saya dia. Kayu kokak nak aku kena ketik lipai minggu lepas letak tu kat. Oi, tak bekak sikit abu. Dah mucaya capung dengan setan pula. Jadi sungguh. Tu kayu kokak. Amo sebut cerita sama hak tahi lembu tok Sami berobat tu. Tok Sami Hindu, kalau pergi berobat tu hak Hindu piau di India tu. Sakit ging tangan tak boleh gerak. Jadi rumah sakit mana dia kata? Sakit sini hang celuk ada tahi lembu. Tu tahi lembu. Tok Sami tu baca, "Nang lipat tu di lepat tu di ni." Baca dia tahi lembu pu ludah. Letak tangan sini dengan Allah. Orang tu kisih-kisih letak muka atas tahi. Letak tangan atas tahi lembu. Ya bukan kokak apa. Boleh gerak selalu. Orang panggil apa tu? Istidraj. Allah Ta'ala wi ke dia. Nak suruh dia kau syirik pada Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Jadi molek dia kata. Kayu jadi molek. Kita pun ambil kayu. Gatot tekok. Dah kita kena. Wak sebeh. Oh besar sebeh tu kak. Abah sekali hari erau. Teku lagi nyun. Besar sebeh dia. Ngebote tu boten. Mari karut belakang. Tak ada lek ugamu belakang bagi lagu ni. Minta jangan jadi syirik adik kakak. Termasuk juga dengan ambil tahi besi tak atas pintu. Jatuh kuda laut tu kan, kuda laut ke apa panggil tu. Gekok gitu. Kita biasa dak pergi gapo dia macam kuda laut. Apa? Hang lasui tak masuk. Kita boleh ke bini dia, bini pun lasui dah. Dah gitu kan. Waktu ibu lasui dah, bini dia rambut merah, duk atas sofa duk baca buku. Baca majalah wanita. Dah gitu kan. Bini dia tu ibu lasui dah. Mana sabah lasui tak masuk pun. Mengowoki ada dah. Cahaya ni cahaya tahi besi. Apabila pula aku takut ke tahi besi karuk demo. Ngatu ni kita kena kecek besar. Sungguh cahaya cakap ambo. Cahaya kalau yang mari lagi atau saya kata lah aku pih tangan senyap lalu. Sungguh ya tu. Malah kita tak percaya ke dia. Dia kita bunyi apa bunyi tiku patu. Bawa wasir kita mula wasir lah kata. Kita kan nak beli garai kan. Takut garai di pagar siapa kat pohon besar tu rih bunyi. Lari tu kak. Hatu kabar-kabar supik garai bocor. Lari selok terangor apa tu kat hatu. Mana garai? Kelih tak ada. Supik garai tu bocor. Garai kasar muka ya bunyi sungguh. Lalu kau pohon besar dekat hatu selalu. Paruk lah buat kita. Dia kalau ke mana? Ke hatu. Kalau mari hak mengelar tu. Mengelar. Sudah mengelar dah. Kau soyak mulut nama kan. Kalau ayat gitu. Nak aku berlari juga kali. Dah.
jadi pun sayang mo dah. Allah. Kita ni baru habis 30 juz. Gi wak perkelahan. Gunung Tebu tu. Wak perkelahan ramai-ramai. Puluh orang lagi. Baru habis belakang ni saya ni. Amu habis lama dah dia. 3-4 orang kita bawa ni. Ngosek malam bunyi. Bunyi sungguh. Pas senyap belakang. Ambulnya kayak besar jugalah. Semua gelih ke apa. Aku nak kemu. Saya ni gelih. Allah dia kata nampak. Tapi dia nak baca go satu tak boleh. Ngapa 30 juz sudah. Tak boleh baca dia kata tak boleh baca. 30 juz sudah ngapa tu baru habis petak mari. Apa kau? Nak ayat bui perasaan takut. Lalu kita tengoklah karangan ulama contohnya Syekh Saleh Utsaimin. Dia kata punca dia jadi takut ni punca akidah kita kuat kemah. Akidah kita kuat kemah. Atau punca dia. Dan orang yang baca satu ayat dia panggil ru'yah. Ru'yah ni maknanya kita baca satu ayat kepada orang ayat Quran nak suruh tubik jin. Dia takut kepada ayat Quran takut kepada si pembaca dia tu kerana orang baca tu akidah comel. Dia beza dengan baca Quran juga tapi seru jin lain. Ada juga amal ayat goni amal supaya khodar ayat tu sai dengan kita. Ada. Pamari sore kan kita pun suruh jin kita lah siasat lagu mana. Tu jin kita ni. Ada pun siasat gini. Jin dia ni lieutenant. Jin hot di situ kopra nyambak ke dia. Tapi mari jin hot brigade general tu dengan lieutenant lagi. Ada main gitu. Tu orang panggil berobat dengan jin. Dan kalau kita nak tengok kita boleh ambil dalil lah. Saya nak Umar saya takut ke dia ni kerana akidah comel lah. Sampai kita jangan kecai jangan nak layan lagu ni. Ni mengilah aku ni gapo kena royak gitu. Kena royak. Dia kena yakin sungguh. Tak takut apa mu makhluk Tuhan juga. Aku pun serupa yuk makhluknya. Cuma aku tak nampak mu. Tak sudah kata ketuk pintu nama aku kepih tangan patah riuk ni. Gitu. Boleh ke dia agak-agak? Terah sekali. Lari aku masa pok ni. Baik. Waktu kayu kokar deh. Tak ada. Kisah yang ketujuh. Habis sikit lagi. Telaga Zamzam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ni kalau kita tengok di Telaga Zamzam ni semua kata Telaga Zamzam ni daripada hentakkan kaki Nabi Ismail. Cerita tak kita kan mana nyok kaki tu tobi. Baik. Kita tengok cerita hak sebenar. Cerita hak sebenar. Ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar berada dalam puncak Bukit Marwah, mereka terdengar satu suara. Lalu Hajar berkatalah hatinya, diamlah, senyap. Hajar maksudkan diamlah adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarnya dan dapat mendengar suara itu lagi. Dan demikian kamu mendengar suara kamu jikalau kamu bermaksud, kamu mendengarkan suara kamu jikalau kamu bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu suara malaikat Jibril alaihissalam. Suara Jibril. Dia ingat kau suara marilah hati dia sendiri. Atau cara maknanya dia tu. Kalau cara nyak sudah dia royak ke diri dia. Padahal suara itu suara Jibril. Ia berada dekat dengan tapak punca air Zamzam. Latah Jibril menguis kawasan dengan sayapnya sehingga keluar air memancar. Kalau Jibril ambil sayap dia, kuih tanah tu, tubik air. Akhirnya Hajar dapat minum dan menyusukan anaknya Nabi Ismail kembali. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, janganlah kamu takut, kamu ditinggalkan. Ini adalah rumah Allah dan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan kamu. Allah. Kisah Nabi Ibrahim dengan
Ini apa punca kepada tanaman? Air. Bermakna tak ada air. Tak ada air. Aku tak sini Tuhan di sisi Baitullah. Aku serah kamu lah. Hasil daripada Nabi Ibrahim serah Tuhan sungguh. Tuhan jaga. Ni kita nak ambil cerita kepada adik kakak. Gapo ya kalau kita serah Tuhan. Tuhan buat yang terbaik bagi kita. Kita serah diri kita kepada manusia. Manusia tak boleh huruf diri kita dengan molek sebagaimana Tuhan. Betul? Hatta orang paling dekat dengan kita, bini kita, orang paling dekat dengan kita, siang malam dengan kita, kalau ke mana? Ada benda tak puas hati dengan dia. Ada benda. Dan dia pun ada benda tak puas hati kita, walaupun orang paling rapat. Tapi Tuhan ni tak ada benda kita tak puas hati dengan dia. Sungguh benda hak ditakdir kita tu benda comel benar. Ada boleh lawan takdir tu Ada demo dengar demonstrasi puak-puak ke laut. Buat demonstrasi belah dua belah. Tunjuk spanduk bapa tak siwi hujan belah dua belah. Tuhan tak kira aku nak air banjir negeri mana, tempat mana, dah aku nak tergelar habis licin. Sebab itu ketentuan Allah Ta'ala yang paling baik. Betul. Kita duk fikir gapo hak kita nak sedang molek dengan Tuhan buya, hak tu hak molek. Kita tak fikir bahawa gapo kita nak Tuhan tak bui. Baik juga upanya benda tu. Comel juga benda upaya tu adik kakak bagi kita. Cuma kita tak khabar. Sakit. Siapa nak sakit? Orang tak saya sakit. Sakit ni pitih habis. Pitih habis. Cakap beli orang mau obat berapa beli belaka ki gapo ki sakit. Ki sakit sekarang ya. Tapi adik kakak, sakit Nabi kata kifarah dosa kita. Pitih habis tapi dosa habis juga. Hebat Tuhan ni. Dia buat kau ni kita serah kurang padahal lebih. Dia buat kau ni lebih padahal kurang. Oleh kerana itu kita kena doa semua ke Tuhan. Kita kena kata apa? Aqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Benda ni kita kena sebut sama ni. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut sama. Tidak ada daya upaya kita kecuali dengan Allah Ta'ala gerak kita. Ada kakak boleh mari mana sebab apa? Sebab Allah Ta'ala gerak. Besar benda ni. Nak mari duduk daripada gorek sampai ke isu. Ada orang tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Tuhan pilih ada kakaknya lekat boleh duduk. Duduk dengar. Pahal tak pahal suku kira dengar dulu. Nah. Ini satu nikmat yang besar. Besar Tuhan beri. Walaupun nampak supaya memenuhi masa daripada gorek ke isu ni, panggil ustaz. Nampak lekeh ya. Tetapi di sisi Allah cukup besar. Apatah lagi kalau orang turun daripada rumah dengan keikhlasan. Lagi Tuhan inilah. Dan ikhlas ni lah puncak Allah Ta'ala beri kepada manusia ni syurga. Sebab ikhlas. Sebab ikhlas. Siapa dia ikhlas? Tak kira siapa dia ikhlas untuk jadi hamba Allah, syurga jaminan dia. Walaupun hijau atas muka dunia tak boleh piti selesai habuk ke dia. Boleh piti. Habis pitih pula tu kerja dakwah ni, habis pitih pula tu. Tapi Tuhan nak uji ke dia syurga saya. Sebab apa? Sebab ada ikhlas. Sama-sama fikir adik kakak, insya-Allah pukul 9 dah, perut berpuasa lapar dah ni. Kita berhenti dulu lah ni. Kisah yang ke-8, melihat kemaluan pasangan ketika jemu. Sedap ni cerita ni. Kita sambung kalau panggil lagi. Kalau tak panggil aku tak mari dah. Bahasa kalau cerita sedap dia panggil lagi bahasa dia. Kisah yang ke-8 insya-Allah kita sambung lain kali. Wallahu taala a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'lam. Pama sebut tadi lah siapa nak beri sumbangan untuk pelajar di luar negara tiga orang. Hak kita support dia dari sudut keuangan kerana masalah
luar negara ni masalah lah bila pitih tu jadi murah, jadi belanja luar negara tu tinggi. Mana-mana yang ada sumbangan kau gapo kau boleh beli lepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.